sekarang kita nak order lasagna untuk take away. Tapi kita nak tengok berapa minit diorang boleh siapkan. Sekarang pukul 1.55. Kita tulis nama customer supaya diorang tak tahu bukan Abah Aki yang order. Okay? Tu bungkus tau. Dah siap? InsyaAllah. So dia siap 2.16 kurang dalam 20 minit lah. So kita ada aluminium punya box untuk lasagna ni. Memang cheesy kalau makan panas-panas. Lasagna boleh makan, tak boleh. So wah, akar tu pun kan sedap ni. Yang atas ni cheese. Kita tengok kat tengah-tengah ada daging. Dia bersyok pula makan. Ada bechamel dia. Biasanya kalau korang order lasagna, kita akan serve dalam mangkuk. But in case korang tahu dia punya portion banyak, boleh juga order dalam take away. Kita akan bakar dalam aluminium foil ni. Kalau tak habis, terus boleh buat balik.